Sebanyak 30 syarikat pemula pelajar mewakili Universiti Awam, Politeknik dan Kolej Komuniti menyertai pertandingan The Next Big Thing TNBT Startup Competition 2024-2025 bertempat di H Elite Design Hotel Kota Baru Kelantan bermula 11 hingga 15 Mei 2025. Pertandingan ini sebenarnya adalah untuk mencukir idea dan juga untuk melahirkan startup company yang berasaskan teknologi digital dan juga inovasi. Kita ada 100 peserta pada hari ini yang akan membentangkan idea perniagaan mereka, dan pada akhirnya kita akan buat pitching kepada investor, dan daripada situ kita akan pilihlah company yang terbaik untuk menerima dana. Tapi untuk permulaan ni kita akan bagi 5,000 kepada 30 startup untuk mereka membangunkan produk mereka, MVP. 5,000 ini adalah dana daripada KPT lah. Itu sebabnya kita mengucapkan banyak terima kasih kepada KPT kerana telah memberi sokongan pada idea daripada UMK AI, khususnya di bawah Dr. Hanan, IVR dan juga CED Dr. Safwan, yang telah membangunkan cadangan ini untuk menjadikan dalam bentuk pertandingan. Objektifnya adalah untuk melahirkan lebih banyak startup company yang akhirnya hasrat kita adalah untuk melahirkan syarikat unicorn. TNBT ini digerakkan oleh Institut Keusahawanan bersama Seksyen Kebolehpasaran Graduan dan Keusahawanan, Bahagian Perancangan Strategik, Kementerian Pendidikan Tinggi KPT. Buat permulaan, syarikat pelajar yang terpilih menerima RM5,000 dana pembangunan MVP dan akan mengikuti bengkel intensif, sesi mentoring, webinar akses pasaran dan akhirnya investor pitch di hadapan juri industri dan pelabur sebenar. Dan sebenarnya program ini memang kita nak highlight and showcase ideas. So it's not about the competition, whether you're good or not, but it's more on 30 startup ni boleh menghasilkan idea yang bernas yang telah validated by the agencies and also industries. Satu cabaran besar kepada semua 30 startup yang terpilih. Anda berada di sini bukan hanya untuk hadir ke bootcamp, tapi anda memegang satu hasrat, impian yang besar bagi Kementerian Pendidikan Tinggi untuk melahirkan, mencambahkan lagi, membugarkan lagi kita katakan industri startup untuk melahirkan lebih banyak lagi syarikat pemula negara. So tahniah. So I shared the pointers of how to go viral, for example, and how do you use leverage on trends, and how it is important for you to be really consistent as well, to build something meaningful and purposeful, not just for today, but for today's world, and how do you make the world a better place. And I want to say thank you to KPT and UMK for inviting me to speak at this event, and hopefully we get to experience more and collaborate more in the future. Have a great day.